Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita ada job Honda HR-V. Minggu depan dah raya dah. Ini kira HR-V last lah sebelum raya. Apa dia buat? Dia buat dengan kita 6 barang lah. Ini Android 10 inci 8GB 7870. Lepas tu kamera 6-way 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kamera. So tengok, ini ada 2 kanan, ini ada 2 kiri. Okey, ini kamera belakang, kamera depan, semua siap casing 466. Okey, lepas tu lagi dia ada ini bush A pillar, ni sebelah kanan siap extension semualah. Okey, sama agak kiri siap extension. Lepas tu ni center speaker bush. Okey, lepas tu ni ambient light. Ambient light ini ada, ambient light ini dia ada 21 point. Okey, sebab ini kita speaker kita beli juga tapi dia tak pasang. Semuanya plug and play. Ini soket power dia dengan lampu dia semua plug and play je. Right, sama juga boost ke semua plug and play. Ni center speaker punya kabel tak ada tapping-tapping lah. Even side mirror dekat apa panggil kamera pun kita bagi extension. So nak buka ke nak cabut side mirror nanti senang lah. Ok, ni semua plug and play soket untuk ambient light. So basically job ni semua selamat lah. Kita bagi semua plug and play saja. Ok, kita akan tengok bila dah siap kita akan tunjuk hasil lah. Ini lupa tunjuk, ni auto full lah. Ok, ini dia ada GPS, ada 4G SIM card. Ni 4G SIM card dia. Okey, itu sajalah. Ambient light ini yang best. Dia ada dekat apa panggil door handle punya keliling tu. Lepas tu setiap tu dia bagi panel lah. Semua tukar plug and play panel. Okay, kita dah di pintu yang terakhir. Kalau aku punya style yang ambient light modul semua kita kumpul dekat pintu lah. So dekat, bila kita pergi dekat pintu kita just plug and play power dia je lah. Ok, so senang lah. Kalau orang kemudian hari nak buka pun senang. Ok, kita buat dia laluan lah. Nampak dia ikut kemas. Sama agak ini dia buat laluan macam tu. Ok, sini semua tegang lah. Kita ada laluan kabel tie dia. Buat macam ni lagi senang lah bagi aku. Reverse dia ada lane wash kiri kanan dengan wide angle belakang. So sama juga depan dia ada. Ni kita kena adjust lah, tayar tu kasih sama. Ok, dah siap. Yang best dia bila kita bagi signal kiri, kita nampak view lane wash kiri sangat full. Kanan memang best. So korang tengok betul-betul, kali ni kita guna casing Honda. Okay, kita tambah 360 sini. Ini lane wash position asal macam Honda. Sama juga ni, kita tak guna casing OEM, kita terus guna casing original yang Honda bagi. Lane wash dia lebih tepat lah. Memang tak ada border-border lah. Dia lagi direct view lah. Dia tak ada crop-crop. Depan memang dalam logo macam ni lah. Ngam je. Okay, siap. Ambient light dengan Android Play dengan 360 6-way. So, bila kita buka pintu dia ada alert lah. Pintu ni tak rapat, dia akan menyala blinking macam ni lah. Color boleh pilih pakai apps. So memang cantik lah. Ok, oh ni terbalik, kita akan setting balik lah. So USB 2 ni boleh function, nampak ada lampu. And then dia ada wireless Apple CarPlay, Android Auto, wireless saja. Split screen pun boleh buat YouTube. So ini macam saya cakap, spek dia 8GB RAM lah. So antara yang the best lah, 8GB octa-core 2.7 7870. Okay, memang cun pada sini. Memang puas hati ambil lain. Nampak kemas. So memang siapa yang berminat memang berbaloi. Tengok ni bila siang memang sangat terang dia punya kamera. Memang puas hati kan. Kalau bagi signal kiri, tengok lane wash. Tu jelas gila. Kanan jelas gila. So memang puas hati. Lagi kalau nak ni, kalau
boleh dapat rear, tengah blind spot, depan panoramik pun boleh dapat. Memang 360 ni memang padu. Ni sekarang kita tengah guna map, pakai buka hotspot, boleh guna maps lah, atau Waze, ataupun masuk SIM card dalam ni. Ni 4G SIM card. Memang padu. Nak dengar lagu sikit. Ni lagu. Aku buka lagu apa yang ada je lah. Ini bawah tak ada tukar, bawah stock saja. 3 biji ni je tukar. Buka 6 baru. Kita jalin cinta bila hati. Memang function 6-way. Clear gila. Kereta datang sebelah kiri pun nampak sangat clear. Berbeza, skrin pun besar. Tak puas lagi tekan lagi. Tu. Skrin ni saja. Memang puas hati. Dia punya blind spot kiri dan kanan 6-way Full HD. Tapi button ni dah tak boleh guna lah. Button dah tak boleh guna.